Ya bna Adam, maratu falam ta'udni. Hei anak Adam, aku sakit, maka tiada engkau ziarah akan daku. Jadi sahabat tanya, macam mana pula Tuhan sakit? Saya kena tengok jangan pakai zahir hadis. Ya, macam mana dia kata Tuhan sakit, padahal Allah Ta'ala tu maha sempurna. Sakit tu sifat kekurangan, tak layak bagi Tuhan. Maknanya hamba ku sakit, kalau engkau ziarah maka aku ada di sisinya, itu maksudnya. Bukan Tuhan duduk sebelah dia. Ya, itu pun kena faham panjang. Kan dia faham Tuhan macam makhluk lah, duduk sebelah kanan belah kiri. Ya Allah la yataqayyadu bil makani waz zaman. Allah tidak diikat dengan masa dan tempat. Yang terikat dengan masa tempat ialah makhluk saja, ya. Jadi rahmat Allah SWT. Maksud dia apa? Tuhan sayangkan hamba tadi sehingga dibangsakan dia sakit. Macam orang berkasih lah kan. Ya, engkau aku engkau. Dia. Ya. Wahai ya nafsi. Dia panggil kekasih dia, ya nafsi, wahai diriku. Padahal diri di sini, kasih di sana mana tentu. Itu makna lambang. Dipanggil apa? Bahasa mahabbah. Orang yang rindu yang kuat, itulah. Sampai akhirnya kata ma fi jubati illallah. Dari jalan jubahku melainkan Allah. Bukan makna Tuhan duduk dalam jubah dia. Ya, tapi segi syariat orang pandang salah dia cakap. Ada ke Tuhan bertempat dipaham sekaligus itu. Sebenarnya bukan. Tidak ada dalam jubah. Yang ada dalam jubah ni kan tak ada. Mana tak ada dah aku ni. Hakikat yang mawujud ialah Allah Ta'ala. La mawujud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar melainkan Ta'ala.